Halo guys, assalamualaikum guys. Okey, hari ni saya nak tunjuk tips cara basuh ikan supaya ikan kita tu tak hanyir bila kita masak ke apa kan. Okey, sambil tu dekat sini kita ada ikan 200 ekor guys. 200 ekor ni untuk bajet satu hari saja. Siapa-siapa yang nak datang kena datang cepat. Datang awal, kalau tidak ikan habis. Kalau boleh sebelum pukul 11 korang kena datang. Sebab apa? Sini kita menjual set yang murah, RM28 sahaja. Kedai lain tak dapat. RM28 siakap, tom yum, telur, nasi dua, RM28. Lagi satu set family yang anak ramai, family ramai, keluarga ramai, orang kena ambil set A. Set A tu 2 ekor ikan. Maknanya satu set tu harga dia RM65. Tom yum ayam satu, kailan kemasin satu, telur dadah 2, daging merah satu, nasi putih 5, ikannya 2 ekor. Murah guys. Dekat sini bos kita ni dia meniaga sambil tolong orang. Korang orang boleh je datang-datang boleh. Dekat mana? Pasir Gudang, Taman Sentek, Belatok 5, Restoran Yainur. Boleh watch dekat Google YAYNUR. Okey? Jangan watch Rizal Tom Yum. Rizal Tom Yum tak ada. Kita kerja sini. Okey? Sekarang saya nak tunjuk tips dia, cara dia nak basuh ikan banyak-banyak macam ini. Okey, ni ikan, kita tengok sini dulu. Ikan ni ikan fresh. Saiz dia lebih kurang 400 gram. Tengok. 400 gram guys, lebih kurang. 400 lebih, kadang kurang macam itulah. Okey, sekarang saya nak tunjuk tips cara basuh ikan ni. Dengan kuantiti yang banyak lah. Kalau seekor 2 ekor lain lagi cara dia. Ini banyak. Okey, ikan. Kemudian kita sediakan besen. Kemudian kita masuk dalam ni semua. Ni cara dia. Kalau korang nak ikut tips ni boleh dekat rumah pun boleh, ataupun yang meniaga tu nak ikut cara saya ni boleh, tak ada masalah. Saya berkongsi ilmu, saya halalkan dunia dan akhirat, semoga bermanfaat untuk semua orang. Kita tak payah kedekut ilmu kita tak bawa mati guys. Yang kita bawa mati hanyalah ibadat, amal ibadat kita sahaja. Jadi kita tak payah kedekut ilmu. Kalau duit kedekut tak apa, ilmu jangan kedekut. Okey, kita masuk je dalam semua. Korang share lah dulu, share, like, kemudian tengok video ni sampai habis, kemudian baru komen. Jangan tengok video separuh kemudian komen. Okey, tangan pada basuh, tangan dah cuci. Nanti korang komen pula tangan tak basuh, tangan kotor apa semua. Okey. Okey guys, ikan kita semua dah masuk dalam besen. Ni. Kemudian tips dia yang paling penting, kita kena ada air ni, air brush. Air brush guys. Biasa macam ni kalau dia orang buat, kalau kita nak nak hilangkan hanyir ikan, supaya ikan tu jangan berbau tanah ke apa ke, kena rendam dengan air brush. Okey, air brush masuk dalam dulu. Air brush. Okey, sekarang kita isi isi air sampai dia ni lah, sampai paras besen ni. Kemudian kita biarkan dulu dia sekejap. Okey, kemudian kita letak sedikit garam. Kita letak garam, kemudian kita isi air penuh. Kemudian kita biarkan dia dulu berendam sini, lebih kurang dalam 10 minit macam tu, 10 minit, 5 minit macam tu, sampai dia meresap dekat ikan tu. Okey guys, ni lah tips yang saya kongsi. Kemudian bilas dengan air biasa, dah boleh susun atau boleh goreng dah, boleh makan. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.